Assalamualaikum guys. Aku tak tahu nak bagi kata-kata apa-apa sebab aku dah banyak bagi kata-kata korang pun tahu kan. Cuma aku nak cakap sikit lah. Korang kat luar sana mesti sama macam aku lah. Penat, letih, kadang-kadang rasa macam nak putus asa. Ada masalah dengan makwa, ada masalah keluarga, ada masalah kat tempat kerja. Kadang-kadang tempat kerja dia toksik kan. Kadang-kadang tak tahu nak cakap apa dia serius. Kadang-kadang kita terfikir apa yang patut kita buat. Apa yang patut aku buat sebenarnya nak ubah nasib aku dalam kita punya kehidupan lah. Bila kita tengok orang berjaya, dah ada pasangan semua kan, kita kadang-kadang rasa cemburu. Tapi apakah raya kan, nasib kita kadang macam ni je kan. Penat, lelah, letih, kita tahan, kita sabar, kita pendam, kita simpan. Kadang-kadang tanya pada diri sendiri sampai bila. Cuma aku nak cakap sikit dia. Selagi kita boleh pendam, selagi kita boleh sabar, kita sabar. Dan selebihnya kita tawakal kepada Allah SWT yang melancarkan rezeki kita sebab dia yang maha mengetahui dalam dunia ni.